Pilihan Raya Johor telah pun tamat dan keputusan PRN Johor kali ini agak mengejutkan ramai pihak sebab Barisan Nasional telah pun berjaya menambah kerusi mereka kepada 48 kerusi. Sementara itu, bilangan kerusi PH pula sudah pun jatuh. Adakah ini petanda bahawa PH mula hilang sokongan terutamanya di kalangan pengundi bukan Melayu? Dan adakah ini petanda mereka kalah teruk? Apa sebenarnya yang berlaku dalam PRN Johor untuk kali ini? Jom saya ulas dalam video ni. Post-mortem analysis PRN Johor. Let's go. PRN Johor dah pun selesai guys. Keputusannya memang agak mengejutkan ramai pihak sebab BN dia naik kerusi diorang kepada 48 daripada 56 kerusi DUN. PH cuma tinggal 8 kerusi je. PN dan bersama pula rabak dan tak menang apa-apa lah. Okay. Bila keputusan ni keluar, of course, ramai pihak dia telah pun membuat kesimpulan bahawa rakyat Johor sebenarnya sudah menolak Pakatan Harapan sepenuhnya. Tapi pada saya lah, kesimpulan macam ni dia terlalu mudah. Sebab kalau kita tengok kepada data dan angka, Barisan Nasional ni dia dapat sekitar 1.12 juta undi ataupun lebih kurang 60% undi popular. PH dia dapat 600,000 lebih ataupun 611,000 undi ataupun 33% undi popular. Jadi dekat sini kalau kita perhatikan PH ni dia masih ada sokongan yang masih lagi agak besar lah. Cuma dekat sistem pilihan raya negara kita ni, dia bukan tengok siapa undi paling banyak dekat seluruh negeri. Even kalau kita tengok siapa dapat undi seluruh negeri pun BN still akan menang lah. Tapi saya cuma nak sampaikan sistem kita ni dia menggunakan sistem first past the post. Maksudnya siapa dapat undi paling banyak dalam satu kerusi tu, dia akan dapat menang lah kerusi tu. Sebab tu walaupun PH ni dia dapat beratus ribu undi pun, akhirnya diorang cuma berjaya bawa balik 8 kerusi sahaja. Okay. So adakah untuk pilihan raya negeri Johor kali ni BN menang besar ataupun PN yang runtuh? Sebab kita kena tahu dan juga kita kena akuilah satu fakta, iaitu kebanyakan undi-undi yang dulunya pergi kepada PN ataupun bersatu ni dia sudah pun pergi kepada swing back kepada BN. I mean this is something yang kita memang nampak dia sangat jelas berlaku lah. In fact saya pun ramai kawan yang sebelum ni undi Perikatan Nasional, dia orang kata dia orang tak undi PN lagi, dia orang akan swing back kepada barisan lah. So dia orang tak bagi undi kepada PH, instead dia orang bagi undi kepada Barisan Nasional. Sebab tu pada saya lah, kemenangan kali ni saya rasa dia bukan semata-mata disebabkan Barisan Nasional ni dia menjadi tiba-tiba jauh lebih popular. Apa yang saya nampak ialah berlaku satu perubahan besar dalam pola pengundian. Sebab kalau kita perhatikan pada PRN Johor 2022, PN Perikatan Nasional ni dia dapat 334,000 undi. 334,000 undi right? Cuma kali ni jumlah itu dia merosot teruk lah kepada 102,000 undi sahaja. Jadi maksudnya lebih 232,000 undi itu hilang. Hilang undi itu. Dan pada masa yang sama juga undi BN ni dia naik daripada sekitar 500,000 ataupun sekitar 600,000 kepada lebih 1.1 juta undi. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini, sebahagian besar pengundi PN ni dia akhirnya pergi kepada BN. Sebab itu BN ni dia bukan setakat menang, tapi dia berjaya melonjakkan kerusi diorang ni daripada 40 kepada 48 kerusi. Okey. Dan juga satu lagi perkara yang mungkin orang agak perkatakan adalah yang kalau kita baca banyak orang kata sekarang ni bahawa PH hilang sokongan. PH dah mula hilang sokongan. Okey, jom kita tengok benda ni betul-betul. Ramai orang ingat PH kalah ni disebabkan penyokong diorang ni lari. Okey. Tapi saya tak rasa cerita dia macam tu. Okey. Sebab PH ni kalau kita perhatikan, dia masih ada 611,000 undi. 611,000 ni dalam konteks Johor dia bukan satu angka yang kecil tau. Cuma masalahnya undi PH ni dia
lebih tertumpu kepada kawasan-kawasan tertentu sahaja. PH dia menang besar dekat beberapa kerusi dekat bandar, okey. Tapi dekat banyak kerusi lain, diorang kalah dengan majoriti yang kecil lah. Okey. So dalam sistem pilihan raya kita, kalau menang 15,000 undi dekat satu kerusi tu tetap dikira satu kerusi lah. Tapi kalau kalah 500 dekat 5 kerusi pun, kita kehilangan 5 kerusi. Faham tak maksudnya dekat situ? Sebab itulah, walaupun kita perhatikan undi PH ni dia sebenarnya tinggi tau. Tapi jumlah kerusi dia tetap merosot masa PRN Johor 2026. Lagi satu perkara yang kita kena tengok adalah betul ke pengundi Cina ni dia dah tinggalkan DAP. Okey, sebab saya ada baca satu artikel daripada Free Malaysia Today yang mana kalau kita perhatikan, kita bacalah, menurut penganalisis ada yang cakap bahawa PH ni dia dah tak dapat lagi menarik undi Cina. Okey, ini pun satu naratif yang kita kena berhati-hati. Ramai terus cakap bahawa pengundi Cina ni dia pergi kepada swing balik kepada MCA. Dia swing balik pada MCA daripada dia undi DAP, dia pergi balik kepada MCA. Sebab kalau kita perhatikan prestasi MCA untuk kali ini dia jauh lebih baik. Tapi saya tak rasa itu secara automatik bermaksud penyokong DAP ni beramai-ramai dia pindah kepada MCA. Ada kemungkinan besar yang MCA juga dia dapat limpahan undi daripada penyokong PN dan juga parti-parti kecil yang lain. Jadi kita tak boleh nak terus buat kesimpulan bahawa semua kenaikan MCA ni datang daripada politik DAP. Sebab politik ni dia tak semudah macam itulah. Jadi lagi satu benda yang kita nak tengok juga adalah pasal bersama. Parti bersama, Parti Kancil. Adakah bersama ni dia punca kepada kekalahan Pakatan Harapan? Sebab ramai juga kalau kita tengok dia salahkan bersama. In fact ada 1-2 kerusi ke yang mana PH kalah sebab dia pecah undi. Memang jelas dia ada 1 atau 2 kerusi macam tu. Okey, pada saya beginilah pada saya, bersama ni dia mungkin dapat pecahkan sikit undi dekat beberapa kawasan. Contohnya macam 1-2 kawasan dekat Johor tadi. Tapi saya tak nampak diorang ni jadi satu punca utama kekalahan Pakatan Harapan. Sebab secara overall bersama ni dia cuma dapat berapa undi tau? 28,800 undi je. Ini bersamaan kira-kira 1.5%. 1.5% daripada seluruh undi Johor. Kalaupun semua undi-undi tu dia balik kepada PH, kemungkinan hanya beberapa kerusi marginal sajalah. Mungkin kerusi marginal lah yang akan berubah. Tapi BN still akan jadi state government juga. Jadi bagi saya untuk kita salahkan bersama semata-mata untuk menjejas, untuk kita cakap dia memecahkan undi Pakatan Harapan dekat konteks PRN Johor ni, benda tu tidak begitu signifikan atau dia tidak menunjukkan pola yang sebenar lah. Okay. Lagi satu perkara yang kita menarik juga untuk kita perhatikan bahawa sebelum PRN ni ramai orang cakap bahawa kalaulah turnout tinggi dekat Johor ni, iaitu dia mencecah sampai 70% ataupun dia lebih 70%, maka PH akan menang. Okey. Dengar kan teori-teori ni. Okey, sebelum pilihan raya ramai orang cakap macam ni lah, yang mana peratusan mengundi ni dia akan tinggi dan ni akan seterusnya memihak kepada PH lah. Tapi bila kita tengok keputusan PRN Johor 2026 ni, turnout dia memang meningkat. Dia hampir 70% guys. Ni actually selaras ataupun selari dengan expectation daripada SPR lah, iaitu dia target dapat 70% of peratusan pengundian. Akan tetapi apa yang berlaku adalah keputusan dia tetap memihak kepada Barisan Nasional. Dan ini telah menunjukkan kita satu perkara yang sangat penting, iaitu turnout tinggi ni dia tak semestinya akan automatically membantu Pakatan Harapan lah ataupun pembangkang lah. Tapi apa yang lebih penting ialah dalam yang percentage meningkat mengundi ni, siapa yang keluar mengundi tu? Okey? Kalau pengundi itu adalah pengundi tambahan kepada Barisan Nasional, of course lah yang akan dapat manfaat adalah Barisan Nasional. So, ada yang cakap ini adalah
ada yang komen lah perkara-perkara yang patut dibuat oleh PH lah macam-macam lah. Kalau kita tengok dekat media sosial, especially dekat threads tu, ramai cakap ada banyak perkara lah. Ya, memang banyak perkara yang perlu diberlakukan oleh Pakatan Harapan. Tapi bagi saya lah, dia orang ni perlu menjawab satu soalan yang sangat penting. Okay, this is very very important. Apakah sebenarnya objektif mereka? Apa sebenarnya objektif? Kalaulah objektif dia orang ni setakat nak jadi pembangkang yang kuat dekat negeri Johor, pada saya adalah lebih baik dia orang menumpukan dia orang punya resource kepada mungkin sekitar 10 sampai 15 kerusi je, yang mana dia orang ni berpotensi untuk menang. Sebab perbelanjaan pilihan raya ni kita tahu dia bukanlah satu perbelanjaan yang murah. Dia memakan kos yang sangat tinggi. Jadi kalaulah objektif PH hendak menjadi pembangkang yang kuat dekat Johor, which is pada saya is very more practical rather than take Johor, merampas Johor sebagai sebuah negeri, okay, yang mana dia orang nak rampas daripada UMNO. Itu adalah satu benda yang tidak praktikal pada saya. Yang lebih praktikal adalah untuk menjadi pembangkang yang lebih kuat dekat Johor. Okay, sebab kita kena tahulah, Johor ni dia secara tradisinya Barisan Nasional adalah parti yang sangat-sangat kuat. Bukan mudah untuk PH rampas Barisan Nasional ni kepada PH lah. Bukan mudah. Dia adalah satu task yang sangat-sangat berat. Apa yang berlaku sebelum ni adalah undi-undi Barisan Nasional ni telah dipecahkan oleh Perikatan Nasional. Okay? Mereka yang sebelum ni mengundi Barisan Nasional pada masa itu telah pun undi Perikatan Nasional. Tapi sekarang ni kita tahu Perikatan Nasional dan juga Bersatu sudah pun bersepai. Okey, jadi mereka tak kuat lah untuk PRN kali ni. Jadi undi-undi yang pergi kepada Perikatan Nasional satu ketika dulu telah pun balik kepada Barisan Nasional. Okey, kalaulah PH nak ambil alih Johor ni, apa yang saya nampak lah, satu-satunya benda yang boleh membantu dia orang adalah jika ada lagi satu parti Malay based political party yang fokus untuk orang Melayu sahaja. Contohnya macam Bersatu lah. Bersatu ni dia adalah orang cakap tu salinan kepada parti UMNO. Okay, sebab tu dia boleh challenge Johor pada masa lalu lah. Kalaulah PH bergabung dengan satu lagi parti yang dia mirip sama macam UMNO, dia mungkin boleh take over. Tapi selagi dia tak ada parti yang macam gitu, so untuk ambil alih Johor ni sebagai state government is not practical lah pada saya. Cuba korang bayangkan macam dekat Kelantan lah. Untuk dekat Kelantan ni, walaupun pada satu ketika dulu Barisan Nasional ni dia sangat-sangat kuat. Okay, dia sangat kuat, very strong. Contoh kita ambil pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay, pada masa tu BN memang on its peak of the powers of their powers memang kuasa dia orang punya BN pada masa tu memang sangat kuat. Okay, jadi apa yang berlaku adalah pada masa tu saya masih ingat lagi masa tu saya budak-budak kan, BN ada cita-cita untuk merampas Kelantan, tapi sampai hari ini tak dapat. Okay, sebab satu-satunya kau bayangkan lah, kalaulah Kelantan tu ada lagi satu parti politik yang hampir sama macam PAS, yang mana pemimpin-pemimpin dia untuk parti politik Islamic base ni pun dia hampir sama macam PAS. Dia daripada pemimpin-pemimpin PAS, dia masuk lagi satu parti politik, dia tubuhkan dan dia lawan kat Kelantan. Mungkin PAS boleh tumbang. Tapi kalau Barisan Nasional lawan PAS dekat Kelantan, tak akan menang. Itulah keadaannya hampir sama lah yang hampir berlaku dekat Johor ni. Kalau PH nak lawan Barisan Nasional untuk rampas kerajaan Johor, itu adalah satu perkara yang pada saya tidak praktikal lah. Tapi kalau matlamat dia orang satu hari nanti, itu kalau dia orang nak jadi pembangkang yang kuat lah. Tapi lah, let's say lah dia orang still nak ambil alih kerajaan Johor lah satu hari nanti dia orang tak ada pilihan lain lah, iaitu dia orang kena bina kekuatan dekat kawasan Melayu dan juga kawasan campuran. Cuma saya boleh katakan satu benda lah pada saya beginilah.
untuk closing. Okay. Di bawah pentadbiran Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, dia telah menjalankan satu pentadbiran yang sangat-sangat bagus. Okay? Sangat-sangat bagus. Dan for me lah, honestly, dia wajar diberikan peluang lagi untuk mentadbir Johor. Saya tak peduli dia ni datang daripada parti politik mana, I don't care. Tetapi pada saya, sebagai seorang pengundi atas pagar, saya lebih prefer melihat performance dia lah. Sebab kalau kita perhatikan dekat Johor ni, sebenarnya dia tak banyak drama politik masa pentadbiran On Hafiz Ghazi. Dia tak banyak. Satu-satunya yang kita nampak On ni berpolitik adalah semasa PRN lah. Semasa tidak PRN, semasa dia bekerja je. Dia bekerja je. Okay? Dan tak banyak drama. Bukan tak banyak drama lah. Pada saya langsung tak ada drama politik dekat Johor ni. I think kalau kita compare dengan negeri-negeri lain lah. Contohnya macam Negeri Sembilan ke apa kan. Even Sabah ke kan. Ada banyak drama. Tapi kalau dekat Johor, Johor ni lebih kurang sama macam dekat Sarawak, macam dekat Perak yang tak ada drama politik. Sebenarnya rakyat ni dia tak suka dengan drama politik. Rakyat sebenarnya tak suka dengan drama politik. Yang rakyat nak adalah kestabilan politik. Kita nampak pemimpin tu bekerja. Kita nampak ada hasil. Cukup lah. Dan pada saya, On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor yang lepas, dia dah menjalankan tugas dengan sangat baik. Sangat baik, dan dia wajar untuk diberikan peluang untuk menjadi Menteri Besar Johor dan memimpin Johor untuk sekali lagi pada penggal ni lah. Kalau dia still dapat menjalankan pentadbiran dengan baik, dia patut diberikan peluang lagi. Kalau tanya saya lah. Sebab saya adalah, saya cakap dengan korang, saya adalah golongan atas pagar. Saya sebenarnya tidak ada nilai sentimental kepada mana-mana parti politik pun. Mana-mana yang parti politik yang saya rasa, pemimpin yang saya rasa wajar diberikan peluang dan diberikan mandat untuk memimpin, especially lah bila mereka dah ada track record yang baik, kita bagi diorang peluang untuk mentadbir lagi sekali. Okay? So that's why pada saya, kalau kita tengok dari segi result, dari segi pencapaian Dato' On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor masa penggalan lepas, I believe that he deserve to be given second chance, second terms untuk mentadbir Johor sebagai Menteri Besar. Dan kita akan tengoklah lepas penggal ni, kita tengok apa yang berlaku dekat Johor. Okay? So, PRN Johor kali ni bukan setakat cerita Barisan Nasional menang besar. Okay? Dia adalah something yang lebih menarik kita kena perhatikan adalah bagaimana landscape politik Johor ni, dia mungkin sedang berubah lah. Okay? BN dia dapat kukuhkan sokongan tradisi dia orang dan pada masa sama dapat manfaat daripada kemerosotan Perikatan Nasional. Sementara PH pula dia dapat ratusan ribu penyokong. Okay, tapi sokongan tu dia lebih fokus kepada kawasan-kawasan tertentu sahaja dan dia belum cukup luas untuk diterjemahkan kepada kemenangan kerusi, especially dekat kerusi-kerusi luar bandar ataupun kerusi yang mana dia majoritinya Melayu lah. Sebab tu saya berpendapat bahawa cabaran terbesar PH sekarang ialah bukan mencari tambahan beberapa ribu undi lagi. Cabaran sebenar dia orang adalah macam mana nak kembangkan sokongan keluar daripada kubu bandar untuk tembus ke kawasan Melayu dan juga kawasan campuran. Kalau perkara itu tak berjaya dilakukan, pada saya Johor ni akan terus menjadi negeri yang sangat sukar untuk ditawan sama ada oleh PH ke ataupun mana-mana parti politik yang akan datang dalam PRN yang akan datang. So, apa pandangan korang tentang video ni? Adakah korang bersetuju ataupun korang ada pandangan berbeza daripada saya? Boleh kongsikan dekat ruangan komen, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, guys, tekan butang subscribe tu. Jumpa lagi.